Saya tak kisah you panggil polis. Tenang dia cakap dengan you. Nanti saya roda, aku juga. You cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Lagi satu pula, dia ni autism. Baik orangnya, cakap lembut je. Jadi dia ada beritahu lah, pakcik tu tanya dekat dia. Sebuah video memaparkan seorang lelaki menampar seorang pemuda bukan Islam di sebuah kedai sebeneka telah tular di media sosial. Kejadian yang berlaku di sebuah pusat beli belah di Johor Bahru itu mencetuskan perbincangan hangat dalam kalangan netizen, terutama kerana ia berlaku dalam bulan Ramadan. Susulan penularan video tersebut, pihak polis mengesahkan telah menerima laporan berhubung insiden. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, ACP Belvir Singh Mahinda Singh memaklumkan bahawa mangsa, seorang pemuda berusia 21 tahun, mendakwa ditampar 2 kali di pipi kanan selepas enggan menyerahkan kad pengenalannya kepada suspek yang bertanyakan tentang agamanya. Menurut beliau, polis telah membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana kesalahan menyebabkan kecederaan. Suspek kini sedang dikesan dan boleh berdepan hukuman penjara sehingga setahun atau denda RM2,000 jika sabit kesalahan. Sementara itu, Menteri Perpaduan Negara, Datuk Aaron Agodagang turut mengulas kejadian tersebut, menyifatkannya sebagai satu tindakan provokasi yang mencemarkan keharmonian negara berbilang kaum. Beliau menegaskan bahawa perbuatan seperti ini melanggar prinsip rukun negara dan harus dihentikan segera. Saya mengutuk keras sebarang bentuk keganasan, diskriminasi dan sikap prejudis yang boleh merosakkan perpaduan rakyat. Saya berharap agar semua rakyat Malaysia terus mengamalkan nilai faham, hormat dan terima dalam kehidupan seharian, katanya. Tambah beliau, mangsa yang dikenali sebagai Elijah telah membuat laporan di Balai Polis Tampoi dan beliau menyeru semua pihak agar memberi kerjasama penuh kepada polis dalam siasatan kes ini. Polis kini giat menjalankan siasatan bagi mengesan suspek dan menggesa orang ramai yang mempunyai maklumat agar tampil membantu siasatan. Kalau kamu bukan Islam, okey. Lepas tu dia tengok action ni. Tapi pasti, kau dia tahu. Jadi kau saya okey, ini kena. Ini bulan puasa dengan Islam lah. Kenapa kau? Ini kau saya. Saya tak ada masalah dengan kau. Tapi kau saya akan kamu makan. Ini siapa? Cuma lah saya cakap. Saya kenapa tak terima saya? Dia pun tak saya itu. Kamu faham lah. Tengok, dia ada ni. Lepas tengok. Tapi kau mesti tahu ini adalah ini bukan apa-apa, tapi kita tak boleh tunjuk IC di tempat orang yang kita lagi tahu tak? Kau ini adalah peraturan, ini bukan ini peraturan apa? Kita dengan kamu kan peraturan juga. You cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Silakan cakap yang baik-baik. Kalau kau tambah lagi sikit, silakan buka kepala. Ambil lah. Ambil. Saya tak kisah you panggil polis. Tenang dia cakap dengan you. Susah. Saya cakap. Hari ni viral kan? Ada seorang lelaki Cina kena lempang dengan seorang pakcik sebab makan dalam Family Mart waktu puasa. Untuk pengetahuan korang, yang kena lempang tu kawan aku. Muka dia memang muka orang Cina. Bukan muka orang Melayu, bukan muka gelap. Memang kalau kau tengok, memang muka orang Cina. Tapi aku tak faham dengan pakcik ni, dia rabun ke apa, aku tak tahulah. Lagi satu pula, dia ni autism. Baik orangnya, cakap lembut je. Jadi dia ada beritahu lah, pakcik tu tanya dekat dia. Islam ke Cina? Jadi sahabat aku ni beritahu lah, dia ni Cina. Lepas tu pakcik tu minta IC, tunjuk IC. Jadi sahabat saya ni tak tunjuklah IC, bukan boleh tunjuk IC dekat orang sebarangan. Lepas tu dia kata apa? Tak kisahlah Islam ke, bukan Islam ke, tak boleh makan waktu puasa. Lepas tu dia pergi lempang. Aduh, aku pun pelik lah dengan pakcik ni. Nasib baiklah ada anak pakcik ni. Anak pakcik ni lah yang tolong leraikan, tolong sabarkan bapak dia supaya bapak dia ni tak bertindak melulu. Dan anak pakcik ni mohon maaf lah kepada sahabat saya atas tindakan bapak dia. Jadi anggapan aku harap sangatlah pakcik ni tak berapa sihat.
Tapi kalau pakcik ni sihat, aku tak tahulah macam mana dia punya pemikiran, aku tak faham. Aku nak tanyalah dekat pakcik ni. Iman pakcik ni goyah kah? Kalau orang makan depan pakcik. Sahabat saya tu dia bukan makan depan pakcik pun. Dia makan di tempat yang disediakan. Dia bukan makan depan mata pakcik. Kalau dia makan depan mata pakcik, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ataupun pakcik tengah duduk rumah, dia pergi depan pintu rumah pakcik, dia makan. Sambil dia buat muka macam tu, tak apalah pakcik nak mengamuk pun. Ini bukan makan depan pakcik pun. Lagi satu pula, dia bukan Islam pun. Kenapa pakcik nak mengamuk pula? Tapi aku harap pakcik ni tak sihat lah. Tapi kalau dah tanya macam tu sampai minta IC, takkan tak sihat lagi kan? Sahabat saya pun dah buat report polis. Kalau pakcik ni sihat, tak ada kad OKU, aku rasa memang beraya kat dalam penjara lah.